Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak kongsi dengan korang satu cerita. Peristiwa ni aku tak akan pernah lupa dalam hidup aku. Pada tahun 2017, aku pergi jogging di satu taman. Pada satu petang tu, aku pergi ke taman tu, tujuan dia nak lari 10 km. Seorang saja. Tak nak berteman, tak nak apa, nak seorang. Tapi masa aku pakai kasut, pakcik tu ajak aku berlari dengan dia. Nak follow aku 10 km. So, jomlah. Sampai ke kilometer ke-5, dia dah sempuk. Dan akhirnya dia berhenti. So aku paksa dia lari 2 kilo. Tak apalah, kita buat 7 kilo saja. Paksa-paksa dia berlari. Akhirnya habis 7 kilo. Dan kami sembang, kami minum air. Keesokan hari aku datang ke taman tu juga, dia tak ada. Hari kedua dia tak ada. Masuk hari ketiga, aku tanya kawan-kawan yang selalu nampak dia, mana pakcik ni? Dia cakap pakcik ni dah meninggal 3 hari lepas, selepas balik jogging. So aku sangat-sangat rasa bersalah. Aku rasa sangat-sangat menyesal. Paksa dia berlari, lagi 2 kilo. Selepas tu aku pergi ke rumah dia, jumpa anak dia. Anak dia kata ayah dia meninggal waktu dalam bilik air, waktu mandi. Tapi dalam masa yang sama, hati aku tak sedap tau. Seolah-olah aku yang memaksa pakcik tu memaksa 2 kilo untuk berlari, cukupkan 7 kilo, dan dia meninggal. Aku ingat macam tu lah. Tapi anak dia kata bukan. Dia meninggal jatuh bilik air masa mandi. Itulah di antara peristiwa seram lah dalam hidup aku. Aku ingat sampai sekarang lah. Okay.